Apa beza jawab soalan log guna dua kalkulator ni? Untuk akhirnya, kalkulator Ramadan day 30. Benda ni cara sebut dia adalah log 6 base 7. Guna kelas Swiss boleh direct tekan log macam tu. Ada ruang base, ada ruang yang atas sana tu. So letak dulu 7 ke kanan 6. Cantik. So log 6 base 7 tekan. Jawapannya adalah 0.92078. Cuma kalau nak guna kalkulator server pump, dia tak boleh tulis benda ni sebiji dekat dalam kalkulator tau. Sebab dalam server pump ni ada log ni. Itu log base 10. Jadi kalau nak kirakan log 6 base 7 dalam kalkulator server pump, kita kena adjust sikit, tukarkan base dia. Dia akan jadi log per log. Yang atas stay atas, yang bawah stay bawah. Dia adalah base 10. Jadi nak tekan kalkulator, just tekan log 6 bahagikan dengan log 7. Maka dia akan jadi log 6 bahagi log 7. Dapatlah jawapan itu. Kan sama je tu. Maka lengkaplah 30 hari 30 kalkulator Ramadan. Semoga amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Syatal.